Cuba bayangkan, ada satu tumbuhan yang boleh ditenun jadi layar kapal yang cukup kuat untuk berlayar di lautan, tapi pada masa yang sama, ia juga boleh ubah cara kita pandang dunia. Inilah dia, marijuana atau ganja, tumbuhan yang penuh dengan kontradiksi. Jom kita bongkar fakta sebenar di sebalik salah satu bahan paling kontroversi di dunia ni. Okey, tengok ni. Sebelah sini, kita ada cannabis sebagai sumber industri yang hebat. Kita panggil ia hemp, boleh buat tali, layar, kertas, macam-macam lagi. Tapi, di sebelah sana pula, ia dikenali sebagai marijuana. Yang ni untuk rekreasi, untuk perubatan sebab ada kesan psikoaktif dia tu. Jadi, macam mana satu tumbuhan yang sama boleh ada dua personaliti yang sangat berbeza macam ni, kan? Baik, untuk faham cerita penuh, ini apa yang kita akan lihat. Mula-mula, kita akan undur ke belakang, tengok sejarah dia. Lepas tu, kita selam sikit bab sains di sebalik high itu. Kita juga akan belik bukti kesihatan, bincang pasal isu ketagihan dan tengok apa trend di kalangan remaja sekarang. Akhir sekali, kita akan sentuh sikit perdebatan panas yang masih tak selesai sampai hari ini. Okey, jom kita mulakan. Kita tengok dulu macam mana sejarah panjang tumbuhan ni telah membentuk dua sisi yang berbeza. Sejarah cannabis di Amerika ni macam naik roller coaster. Cuba bayangkan, dulu kan tahun 1611, ia ni tanaman wajib tanam tau untuk buat tali dan layar kapal. Sampai bapa pengasas Amerika macam George Washington pun tanam benda ni. Lepas tu ia jadi ubat tahan sakit biasa yang boleh beli kat farmasi je. Tapi tiba-tiba, bam! Tahun 1937, keluar satu akta yang hampir hapuskan terus industri hemp. Dan tak lama lepas tu dalam tahun 60-an, ia muncul balik tapi kali ni sebagai simbol pemberontakan anak-anak muda. Memang satu perjalanan yang, wow, luar biasa. Jadi, apa sebenarnya yang buat tumbuhan ni begitu berkuasa sampai boleh jadi ikon budaya? Jawapannya ada dalam sains. Sains di sebalik kesan high itu. Okey, bahan rahsia dia ialah satu sebatian nama dia THC. Dalam ganja ni, sebenarnya ada lebih 60 jenis cannabinoid lain. Tapi, THC inilah dia punya watak utama. Dialah yang bertanggungjawab bagi kesan psikoaktif atau rasa high yang orang cari tu. Nak faham macam mana ia berfungsi, kita guna analogi mudah aja. Bayangkan otak kita ni macam ada banyak mangga. Dan untuk berkomunikasi, otak kita lepaskan kunci kimia yang akan masuk ke mangga yang betul. THC ni pula, dia ni bijak sikit. Dia boleh menyamar jadi salah satu kunci semula jadi badan kita. Jadi dia masuk ke mangga tu dan kacau sistem komunikasi normal otak. Dari situlah datangnya perubahan persepsi dan mood tu semua. Dan kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Tahu tak, saintis dah jumpa yang otak kita ni sebenarnya hasilkan sendiri bahan kimia yang lebih kurang sama macam THC. Nama dia anandamide. Dia ambil dari perkataan Sanskrit ananda yang maksudnya kebahagiaan. Jadi inilah sebabnya kenapa otak kita ada mangga untuk THC. Sebab mangga tu asalnya memang untuk kunci kebahagiaan yang badan kita buat sendiri. Okey, bila kita dah faham macam mana ia berfungsi, soalan seterusnya mestilah, selamat ke tak? Jom kita tengok bukti-bukti tentang risiko kesihatan. Bab ni memang perdebatan dia panas sikit. Soalan paling utama sekali. Sebab cara paling biasa orang guna adalah dengan menghisap apa kesan dia pada paru-paru kita. Apa kata sains? Yang ni mungkin akan buat anda terkejut sikit. Kajian tunjukkan sebatang rokok ganja boleh tinggalkan tar dalam paru-paru 4 kali ganda lebih banyak berbanding sebatang rokok tembakau. Kenapa? Sebab cara orang hisap tu sedut lebih dalam, tahan nafas lebih lama. Tapi sebelum kita terus buat kesimpulan, ada satu lagi benda penting kena tengok. Kuantiti. Walaupun sebatang rokok ganja tu mungkin lagi teruk dari segitar, pengkaji kata perokok tegar biasanya hisap jauh lebih banyak batang rokok tembakau setiap hari. Jadi pendedahan kepada asap secara keseluruhan tu yang sebenarnya lagi penting untuk kita nilai risikonya. Okey, selain risiko pada badan, macam mana pula dengan risiko ketagihan? Kat sini kita kena faham beza antara dua benda. Kebergantungan fizikal dengan kebergantungan psikologi. Kalau dari segi fizikal, ganja ni tak dianggap menyebabkan ketagihan yang teruk sangat. Simptom bila berhenti pun biasanya ringan je. Mungkin rasa cepat marah sikit, susah tidur. Tapi bahaya yang sebenar tu terletak pada kebergantungan psikologi. Maksudnya, rasa teringin yang sangat kuat nak guna lagi dan lagi walaupun dah nampak kesan buruk pada hidup. Jadi, berapa ramai sebenarnya yang akan alami kebergantungan ni? Kajian tunjukkan lebih kurang 10% atau 1 daripada 10 orang yang pernah cuba ganja akan jadi bergantung pada satu masa nanti. Okey, 10%. Bunyi macam sikit ke banyak? Jom kita bandingkan. Untuk alkohol, risiko kebergantungan lagi tinggi, 15%. Untuk nikotin dalam rokok pula,
32%. Jadi, walaupun risiko untuk ganja tu memang ada, ia sebenarnya lebih rendah berbanding bahan-bahan lain yang lebih diterima masyarakat. Bila cakap pasal risiko kebergantungan ni, ada satu kumpulan yang paling kita risaukan, golongan remaja. Jom kita tengok data sikit. Nak faham kenapa diorang cuba dan macam mana pandangan diorang dah berubah dari dulu. Kalau kita tengok kenapa remaja guna, kebanyakannya sebab-sebab sosial lah. Nak rasa seronok, nak cuba-cuba, nak get-get dengan kawan-kawan. Tapi ada juga satu kumpulan yang lebih kecil, tapi penting, diorang guna untuk lari daripada masalah. Ini tunjukkan ada dua sisi berbeza kenapa anak muda tertarik dengan benda ni. Salah satu trend yang paling ketara sekali ialah perubahan sikap. Tengok ni, tahun 1992, hampir 80% pelajar senior anggap hisap ganja selalu ni sangat berisiko. Tapi sedekat kemudian, tahun 2001, angka tu jatuh ke 57% je. Dan selalunya, bila persepsi risiko dah turun, penggunaan pula akan naik. Perubahan sikap remaja ni bawa kita kepada satu cabaran yang lebih besar. Jadi, apa yang patut kita buat sebagai satu masyarakat? Ini adalah satu perdebatan tentang polisi dan cara pencegahan yang masih belum ada jawapan muktamad. Secara kasarnya, ada dua cara fikir utama dalam pendidikan dadah. Satu, toleransi sifar. Yang ni kata jangan sentuh langsung, sekalipun tak boleh. Matlamat dia, cegah terus. Satu lagi, pengurangan kemudaratan. Yang ni pula anggap akan ada juga remaja yang akan cuba. Jadi, lebih baik kita ajar dorang cara untuk kurangkan risiko. Dua-dua pendekatan ni ada pro dan kontra dia. Jadi, kita kembali semula ke titik permulaan kan? Dengan data sains yang kadang-kadang tak selari, sejarah yang pusing-pusing dan pandangan masyarakat yang sentiasa berubah, nak cari fakta sebenar tentang ganja ni memang bukan senang. Persoalannya bukan setakat untuk negara atau masyarakat je, tapi untuk kita semua secara individu. Macam mana kita nak hadam semua maklumat ni untuk buat keputusan yang bijak? Jawapan ni mungkin tak akan ada yang betul-betul muktamad.